rezeki semakin luas dan bertambah. Fatah Amin kata ini semua berkat doa seorang ibu. Ibu Bang Long harap semakin dimurahkan lagi rezeki anaknya. Kan apa? Daripada doa. Pernah adalah kita kerja, kita buat kan. Alhamdulillah lah rezeki kita semua. Ya. Alhamdulillah rezeki kan. Rezeki kita semua ni pun sebab sebab daripada Allah Ta'ala dan juga daripada ramai-ramai yang support juga kan. Tapi Alun rasa memang doa ibu lah pun. Doa ibu jugalah rezeki Alun murah kan pun. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Moga dimurahkan lagi rezeki abang kita macam air zam-zam yang mengalir. Amin. Amin. Doakan. Betul. Bukan kita doakan semua. Doakan semua anak-anak, doakan semua. Korang pun akan satu hari nanti akan boleh buat benda sama. Tak mestinya kereta. Kadang benda kecil-kecil pun kan? ibu hargai. Kereta pun mak kita akan hargai. Orang datang tengok dia pun dia dah hargai. Apa lagi tak mestinya kereta. Tak mesti bagi hadiah kan? Lebih kita bagi. Lebih.